So hari ni 3 hari bulan 4, which is one day before Syahidatul Farisha punya wedding. So now aku baru nak drive pergi Rembau sebab aku stay sana. Sebab dia nikah pagi pukul 10. Ada banyak yang aku nak ceritakan. Ada banyak soalan dan perasaan. Hai, bride to be. Atuk telefon. Inilah bride to be kita. Siapa tu mah? Kau tengok, esok nak kahwin kau tengok baru nak buat. Kau tengok, astaga. Tak ada duduk pula tu. Tapi kita tolong. Jika inilah kitanya. Tipu antara semua. Mana tahan dek. Aku pun tak pandai. Mana lagi dek? Maka lah. Tiba. Ada orang buat antara lagi ke? Ni kami yang buat belakang Dekat Facebook. Oh, ada orang Nak buat gambar lagi dia ke? time kecil ke time dia dah besar? Dia dah besar. Si busy ya. Paita, Baba Encik dah angkat. Cantik. Alah, mana kau lah. Sekejap. Dia usop tau. Sedang mencucuk. Tak apa, tak apa. Dia Sorang ni tu atas jalan macam mana? Perasaan orang penakut gitu. Aku terbalik ke Sabina tengah. Yang dia aku tak pandai. So, sekarang saya dan kawan-kawan Syai plan nak buat accelerate party tapi version budget lah. So, aku tengah tunggu balloon diheliumkan. And then baru balik hotel, tukar baju, jumpa Syai balik. Lepas tu malam nanti baru huha-huha. Saya kat Rembau guys. Tu kat Rembau. Sebab Rembau tenang. Syai baru berinai. Sorry guys, kita orang baru sampai. belum. Kata kau orang beli. Segalanya nak macam ni sebiji ke kan nak tukar lain-lain. Tahu tak? Ada apa? Kolak. Ni masih tak ada penjual. Telur lagi. Oh, lawak. Ada tak nak mandi kau? Ada. Ni kat mana? Dekat Zimat. Dekat rumah tu. Badau punya awak yang lama. Kita orang dah lapar daripada pagi nak makan. Kalau makan saya tak penting lah. Kalau esok dia penting. Okay. Betul, masa-masa dah tak tidur, tak suka tidur. Dah pukul 1 kan ni. Tak betul lah semua. Esok aku nak tengok kau posing macam tu. Sumpah aku nak tengok besok. Nampak aku punya muka. Wah, dia seksi tau baju dia. Ya ke? Tak pakai lagi. Pakai kan? Buka bonet. Campak barang. Dah yang nanti lupa barang kat bonet. Boleh cepat. Ingat tau. Semua ingat ni tinggal kat Dewan. Bapak besar bonet dia. Kan? Yang besar aku aja. Entah mana Syai. Ada belak. Dia bakal. Weh, ada punya pampa. Papa. Papa. Hi guys. Sekarang ni kita orang on the way pergi Dewa. Weh, tak ada lampu. Wow. Itu video bu. Sabar. Ni bapak Bukan orang Malaysia tu. Weh, kau dah Yang dah macam Should not kami guys. Mak Syai. I love you. Kita on dua. Nama awak ni lagi. Kenal ada. Ada tak bawa? Briefing guys, briefing. Ada dua barang. Satu plate dengan satu Rumput banyaklah buah di dalam peti. Wahai teruna, Tengah rehearsal guys. melafaz nikah sang ratu hati. Majlis tuan penuh cinta mempersilakan langkah Amat cik kalau ada ni kan. Slow. Kenapa asap pula ni? Kenapa tak ada lampu? Tak ada papa. Mama coba siap. Hey, Syai, reaction bagi elok sikit. Kau. Reaction pedas sangat tau. Wow. 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 Cik. Wow. Ooh.
Kesian pula kalau tak bersiap pengantinnya. Itulah pressure. Tapi macam Mana? benda tu dia macam kalau nak buka dia tercari. Nampak gigi sikit. Satu dia. Manis. Oh, kamera manis. Okay, senyum. Satu dua. Cik, oi. Jangan mulakan Cai. Aku dah jaga makeup aku dah jaga kau. Hadirin hadirat bagi meneruskan berita. لو كان مع الله ساكنه أو شيء إحسان أبو كريم بن فردوس Abu Kail bin Fairuz Adikahkan dikau dengan Nur alias Sayyidatul Farisha binti Zulkifli. Dia berwakil wali pada saya dengan mas kawin 1 dinar tunai. Semoga Nur alias Sayyidatul Farisha binti Zulkifli dengan mas kawin 1 dinar tunai. Ni lakinya. Weh, dah ada laki Syai. Damn. Nanti saat dua hati disatukan dalam ikatan Diorang nak suci. jalan dah. Pergi ke taman memetik melati, harum baunya menawan rasa. Hari بجلالك وكمال الله أجمعين dengan Tak ada apa-apa pun. Dah kahwin. Saya dah kahwin. Kakak kau dah kahwin. Saya dah kahwin guys. Hai. Kita ada kadang-kadang riang guys di sini. Semua umur 20 ni. Weh. Perangannya. Astagfirullah. So guys, itu sahaja vlog untuk kali ni. Walaupun aku tak banyak record, memang sangat tak banyak sebab aku busy jaga dia. Aku jaga sana, jaga sini, jaga sini. Jadi, inilah hari vlog. Okay, thank you for the 2 hari saya di sini bertapa di Rembau guys. Saya nak balik guys, saya nak balik guys. Oh, bom. Oh, sorry. Bom.